8 lagi fakta menarik Boboiboy Baraju. Nombor 1. Di Pasar Puak Bara, kelihatan peniaga makanan yang menjual bermacam jenis kuih muih beraneka warna dalam 7 piring yang berlainan. Ini merupakan Easter egg yang mirip dengan corak 7 kuasa elemental Boboiboy. Nombor 2. Rokta-Roka terjun masuk ke dalam air untuk melarikan diri daripada Rokiah. Ini sangat pelik kerana sebagai makhluk batu api yang bercirikan kuasa api, air merupakan kelemahannya dan elemen air inilah yang digunakan oleh Boboiboy untuk mengalahkannya dahulu. Nampaknya Rokta-Roka sanggup menyakitkan dirinya demi untuk mengelak daripada bekas kekasihnya. Nombor 3. Ini juga menimbulkan tanda tanya bagaimana hubungan cinta antara dua makhluk ais dan api ini. Bagaimana efek sentuhan antara dua elemen yang bertentangan ini akan berlaku? Adakah lapisan steam penguapan akan terhasil seperti dalam cerita Elementals keluaran Disney? Dan adakah mereka boleh menghasilkan anak berkuasa separuh ais dan api seperti Boboiboy Frostfire? Nombor 4. Ying boleh menggunakan larian lajunya untuk melompat antara cebisan kapal angkasa yang sedang jatuh, menggunakannya sebagai platform untuk bergerak. Ini adalah kelebihan Speedster yang dilihat sama selalu dilakukan oleh watak laju seperti The Flash daripada dunia DC dan juga Quicksilver daripada dunia X-Men atau Marvel. Nombor 5. Watak boneka robot yang menyerang Rokta-Roka dan Fang menggunakan topinya sebagai senjata yang boleh dibaling. Ini sama sahaja dengan rakan sepasukan Fang daripada Tapops iaitu Sai. Sudah lama kita tak nampak Sai dan Shilda. Apa cerita mereka sekarang ya? Sedang buat misi apa? Nombor 6. Panglima Yanari menepis serangan Boboiboy Blaze dengan mudah sahaja. Seolah-olah bobola-bobola api tersebut langsung tiada efek buat dirinya. Ini kerana Yanari merupakan pemimpin Puak Bara yang sudah selalu bermain api sejak kecil. Malah merupakan cucu penguasa asal elemen ini iaitu Panglima Pairapi. Nombor 7. Kini kita dapat lihat logo Puak Bara dan logo Puak Salju dengan jelas. Kedua-duanya agak unik dan pada masa yang sama sangat iras dengan logo elemental air dan api milik Boboiboy. Manakala versi logo retaka pula sangat jauh berbeza. Nombor 8. Rokta-Roka menyimpan separuh lagi gambar foto lama yang sudah terkoyak. Yang peliknya, Rokta-Roka tidak berpakaian dan tiada poket. Di mana foto tersebut disimpan? Di celah-celah batu? Tak hangus terbakar ke? Dan mengapa dia menyimpan foto ini pada badannya sepanjang masa? Adakah dia menantikan kemunculan separuh lagi foto ini supaya dia dapat menggunakannya untuk memaksa Puak Bara dan Salju untuk berdamai? Kerana foto ini sememangnya menampilkan Mas Mawais dan Yanari berdampingan sebagai teman baik.